Sunyi di rumah itu malam itu terasa begitu nyata, seolah-olah aku boleh memegangnya dengan tangan. Dan malam itu mengubah hidup aku sepenuhnya. Nama aku Nurul. Umur aku 50 tahun, dan aku tak pernah sangka, satu malam biasa di rumah boleh mengubah segalanya. Anak perempuan aku, Aisyah, telah pergi ke rumah kawan dia di sebuah kampung kecil dekat Kuala Kubu Baru bersama anak-anaknya selama beberapa hari. Mereka merancang untuk memanggang kuih dan bermain bersama. Yang biasanya di rumah kami bermakna bunyi bising sampai aku rasa nak surut dalam bilik air, tak mahu keluar langsung. Suami aku, Faizal, pula malam itu pergi ke rumah jiran kami, Pak Ismail, untuk tengok perlawanan bola sepak penting yang dah jadi buah mulut orang kampung seminggu ni. Aku dah lupa siapa lawan siapa, tapi aku tahu Faizal takkan balik sebelum tengah malam, dengan mata merah dan bau arak melekat di badan. Jadi aku tinggal seorang diri. Akhirnya, aku pasang lagu jazz perlahan-lahan. Satu genre yang aku suka tapi Faizal tak pernah minat. Dia selalu tukar lagu ke lagu-lagu dangdut kampung yang dia kata lebih menghiburkan. Aku pun ambil keputusan nak buat sesuatu yang dah lama aku tangguhkan, membersihkan dapur sampai berkilat, menyusun semula-semua laci, dan membuang bekas yogurt kosong yang bertimbun walaupun sebenarnya aku selalu rasa sayang nak buang sebab mungkin boleh guna lagi. Aku buka kabinet, keluarkan sabun pencuci, ikat rambut aku ke belakang supaya tak mengganggu, dan mula menggosok minyak yang dah keras di atas dapur. Setelah hampir setengah jam, tiba-tiba pintu terbuka dan masuklah suami anak aku, Azman. Aku terkejut sampai terhenti menggosok, berdiri dengan spen di tangan, memakai baju tilama dan seluar jogging yang dah koyak sedikit di lutut, rambut kusut dan ada sisa buih sabun di pipi. Bukankah kau keluar dengan kawan-kawan tadi? Aku tanya perlahan. Cuba ingat apa yang dia cakap pagi tadi. Azman angkat bahu, berdiri dengan jaket hitam yang masih dia pakai, tangan dalam poket, wajahnya sukar dibaca. Rasa nak tenang kejap. Tapi sini ada lampu menyala. Jadi aku masuk, katanya ringkas. Aku tak tahu nak cakap apa. Biasanya dia ada hal lain. Di luar rumah, ada hidup sendiri. Dia suami anak aku yang datang waktu makan malam keluarga, tolong baiki apa-apa yang rosak. Kadang-kadang tidur di rumah bila Aisyah kerja lewat. Tapi malam ni, ada sesuatu berbeza dalam pandangan matanya ketika dia berdiri di situ. Kau nak teh? Aku tanya. Sebab aku tak tahu nak buat apa lagi. Dia angguk, tanggalkan jaket, dan gantung di kerusi. Dia duduk di meja, aku duduk berdepan, kaki bersilang. Aku pakai baju tee hitam biasa, seluar kain kapas yang nipis, dan kasut rumah yang dah lusuh. Rambut aku diikat longgar, dan aku ada gelang tangan perak nipis yang selalu aku pakai, yang berkilau sedikit dalam cahaya lampu dapur. Azman nampak kurus sikit dari biasa, atau mungkin aku yang lama tak perasan. Aku hidup dengan rutin, jadi aku tak selalu perasan perubahan kecil macam ni. Aku hidup dalam bisu. Dia pun begitu. Dia duduk diam, tak keluarkan telefon, tak hidupkan TV. Aku mula bercakap tentang spen pencuci yang dah keras, tentang bau lemon dari sabun, tentang benda-benda kecil yang tak ada makna, tapi mengisi ruang antara kami. Dia pandang aku. Aku rasa bulu rumah berdiri di belakang badan aku. Tahu tak, dia tiba-tiba cakap perlahan, suara dia berbeza, macam ada sesuatu yang tersembunyi. Kau tengah gosok dapur, aku pula cuba tahan nafas supaya tak bunyi. Ini momen indah. Aku terkebila-kebila. Spen aku tergantung di atas dapur. Aku tak berani pandang dia. Apa maksud kau? Aku tanya perlahan. Yang aku dengar dari kau, jawab dia. Sukakan manis? Aku tanya sambil tak angkat kepala. Tak perlu. Dah cukup manis kat sini. Aku duduk tegak, pegang cawan teh dengan kedua-dua tangan. Teh panas hampir membakar tapak tangan. Tapi lebih baik daripada tengok mata dia. Kau mana anak buah aku? Aku bertanya. Maksud aku Aisyah.
Anak aku. Dia pergi rumah kawan dia. Kau ingat dia lupa? Dia senyum nipis. Hujung bibir dia bergerak sedikit. Dia tak lupa. Cuma kau tak tahu nak tanya apa, katanya. Sedihnya kita tak boleh sembang benda lain. Aku rindu macam dulu. Aku pandang dia. Kali pertama malam tu aku rasa aku nampak dia betul-betul. Dia duduk bersandar, cawan di tangan. Pandang aku macam nampak sesuatu yang aku sendiri tak mahu lihat. Aku tak faham maksud kau, aku cakap, walaupun aku tahu sangat. Betul ke? Dia tanya. Aku tak jawab, hirup teh, sambil nak elak terbakar mulut. Hati-hati, panas, aku cakap. Dia ketawa perlahan, letak cawan, dan tunduk ke depan, siku di meja. Antara kami jaraknya 1 meter. Aku pandang tangan dia yang kuat dan gelap, ada parut lama di jari telunjuk. Selalu macam ni? Dia tanya. Aku cuba tenang. Kau buat macam tak ada apa. Tapi semua dah berubah, katanya. Jantung aku berdegup kencang. Aku letak cawan, tangan aku bergetar, pandang luar tingkap gelap. Aku lihat bayang kami dua di meja. Tak ada apa, aku kata, tapi suara aku tak yakin. Baiklah, dia setuju. Tak ada apa. Aku datang minum teh, kau gosok dapur. Senang cerita. Kau ingat apa yang berlaku masa majlis tu? Tiba-tiba aku berhenti. Spen jatuh ke sinki dengan bunyi tumpul. Aku perlahan-lahan pandang dia. Dia masih duduk, tapi ada sesuatu dalam sikap dia yang berubah. Tegang, macam pemangsa nak melompat. Malam itu, yang aku sangka biasa, sebenarnya menyimpan sesuatu yang aku tak mampu sebut. Aku, Nurul, umur 50, dan malam itu aku sedar, senyap kami menyimpan rahsia gelap yang belum terungkap. Malam itu aku masih berdiri di dapur, spen masih tergantung di tangan, walaupun tangan aku mula rasa lenguh. Lampu dapur memancarkan cahaya putih yang tajam, menonjolkan setiap garisan di wajah Azman yang serius itu. Dia duduk di kerusi kayu usang, baju teh hitamnya melekat pada badan kurusnya yang sedikit berubah sejak kali terakhir aku lihat. Aku perasan dia pakai seluar jeans lusuh, dengan tali pinggang kulit yang sudah koyak sedikit di hujungnya, dan kasut sukan yang kelihatan macam dah berpuluh kali dipakai. Rambutnya kusut, seolah baru bangun tidur, tapi ada aura pelik yang buat aku rasa jantung aku berdegup lebih laju. Aku rasa macam tengah tengok filem seram ni. Aku cuba buat lawak, walaupun suara aku bergetar sikit. Tapi dalam zesi dapur kampung. Azman senyum nipis, tapi matanya masih kelam dan penuh rahsia. Malam ni memang pelik, katanya, macam ada sesuatu yang nak terjadi. Aku angguk, cuba simpan perasaan pelik yang mula mengganggu. Dapur ni dah macam medan perang sekarang, penuh dengan sabun dan spen. Tapi kenapa hati aku rasa macam berperang juga? Dia ketawa perlahan, mungkin sebab kau dah gosok sampai kilat, tapi hati kita belum. Aku ketawa kecil, tapi dalam hati aku tahu, malam ini bukan sekadar gosok dapur biasa. Azman bangun dari kerusi, berjalan perlahan ke arah aku. Bau kayu dari lantai lama rumah aku bercampur dengan bau sabun limun memenuhi udara. Dia ambil spen dari tangan aku dan letakkan ke tepi sinki. Nurul, katanya serius, aku tak boleh terus sembunyi apa yang aku rasa. Aku dah lama pendam semua ni. Aku pandang dia, rasa campur aduk antara takut dan ingin tahu. Apa yang kau pendam, Azman? Dia tarik nafas panjang, dan aku boleh nampak otot leher dia menegang. Dah lama aku rasa macam kita ni asing, walaupun duduk bawah satu bumbung. Ada sesuatu antara kita yang tak pernah kita bincang. Aku cuba senyum. Mungkin kita perlukan lebih banyak teh dan kurang drama. Dia ketawa, kalau teh boleh selesaikan masalah, aku dah jadi pakar teh dah lama ni. Aku pandang dia dengan lebih teliti.
Ada sesuatu pada cara dia cakap, suara dia yang rendah, dan cara matanya mencari jawapan dalam aku. Aku rasa hati aku mula cair walaupun aku cuba keraskan diri. Azman, aku mula perlahan. Kau tahu aku hargai kau sebagai keluarga. Tapi malam ni, aku rasa macam ada dinding yang tinggi antara kita. Dia angguk. Betul. Dinding yang aku rasa aku sendiri bina. Aku tunduk, menggosok bahagian belakang leher aku. Kadang-kadang kita bina dinding tanpa sedar, sebab takut luka. Dia jalan ke arah tingkap, pandang keluar ke gelap malam kampung. Aku ada masalah yang aku simpan. Bukan mudah nak cerita, tapi aku tak boleh lagi sorok. Aku cuba kawan nafas. Apa masalah tu? Dia pandang aku dengan mata penuh beban. Ada orang yang kejar aku, hutang yang makin jadi beban, dan aku takut ia akan bawa masalah pada keluarga kita. Aku terkejut, tapi cuba sembunyi rasa cemas. Hutang? Azman, kenapa kau tak cakap awal-awal? Dia senyum pahit, sebab aku tak nak ganggu hidup kau dan Aisyah. Tapi sekarang, aku perlukan bantuan. Aku tarik nafas panjang. Kita akan hadap sama-sama. Tapi kau kena janji. Jangan suruh apa-apa lagi. Dia angguk. Janji. Kami duduk bersebelahan di meja dapur. Suasana sunyi kecuali bunyi perlahan lagu jazz di radio kecil. Bau sabun limun masih menyelubungi udara, tapi kali ini ia tak lagi mengganggu. Malah, ia jadi pengingat bahawa walau susah macam mana pun, kita boleh mula dengan sesuatu yang bersih dan baru. Tiba-tiba, telefon di dapur berdering, bunyi yang memecah keheningan malam. Aku capai telefon. Suara di hujung talian buat darah aku membeku. Nurul, kita ada masalah. Itu suara yang aku tidak mahu dengar, dan aku tahu malam ini baru sahaja bermula. Malam itu, selepas panggilan telefon yang tiba-tiba itu, aku berdiri terpaku di dapur rumah nenek aku di Tanjung Malim. Lampu siling yang terang menyorot setiap sudut, menampakkan serbuk debu halus yang menari-nari di udara. Azman duduk diam di meja makan kayu yang sudah usang. Tangannya menggenggam erat cawan teh yang hampir kosong. Matanya kosong memandang kosong ke arah aku. Aku masih memakai baju kurung moden berwarna merah marun yang longgar. Kainnya menari-nari sedikit bila aku menggerakkan badan. Kain sarung hitam yang aku pakai menampakkan sedikit bahagian kaki yang licin dan halus. Tapi aku pastikan semuanya sopan. Kasut selipar getah berwarna coklat yang aku sudah lama pakai terletak bersepah di tepi pintu. Nurul, suara Azman serak. Aku rasa kita kena bincang betul-betul sekarang. Aku menghela nafas panjang. Cuba tenangkan degupan jantung yang semakin laju. Apa masalah sebenar ni, Azman? Aku tak boleh terus hidup dalam ketakutan. Dia angguk perlahan. Bukan sahaja hutang, tapi ada orang yang tak berhenti mengganggu aku. Mereka bukan jenis yang main-main. Aku cuba senyum. Cuba pecahkan suasana tegang. Azman, kau ni macam watak dalam drama Melayu. Hutang, gangguan, macam-macam. Kau nak aku jadi heroin yang selalu selamatkan kau, ke? Dia ketawa kecil, tapi senyuman itu cepat hilang. Kalau kau jadi heroin, kau kena sedia untuk semua drama dan air mata. Aku pandang dia serius. Azman, aku faham kau tengah susah, tapi jangan lupa aku ni bukan budak baru belajar nak hadap masalah. Dia sentuh tangan aku perlahan. Aku tahu, Nurul. Sebab itu aku datang kepada kau. Aku rasa jantung aku berdegup kencang di saat tangan kami bertemu. Bau sabun limun yang masih tersisa di udara seperti menguatkan lagi rasa canggung itu. Tapi, Azman, aku berkata lembut, kita kena cari jalan yang selamat. Aku tak nak keluarga kita jadi mangsa. Dia mengangguk perlahan. Aku janji, Nurul. Aku akan buat apa saja untuk lindungi kau dan Aisyah. Aku tarik nafas dalam-dalam.
Cuba kumpul kekuatan. Kalau macam tu, kita kena mula rancang dari sekarang. Tiba-tiba, dari luar kedengaran bunyi motosikal yang berhenti di hadapan rumah. Aku dan Azman saling bertukar pandang. Rasa cemas mula menyelinap masuk lagi. Siapa pula ni? Aku bisik. Azman bangun perlahan, berjalan ke pintu. Aku ikut dari belakang, hati berdebar tak tentu hala. Dia buka pintu, dan seorang lelaki bertubuh sasar dengan jakit hitam berdiri di luar. Wajahnya sama dalam cahaya lampu jalan. Lelaki itu tidak berkata apa-apa, hanya menghulurkan sekeping kertas kepada Azman. Azman ambil kertas itu dengan tangan yang sedikit gemetar. Aku cuba intai apa yang tertulis, tapi tulisan itu terlalu kecil untuk aku baca dari tempat aku berdiri. Lelaki itu hanya mengangkat kening, seolah memberi amaran, kemudian berlalu pergi meninggalkan kami berdua di pintu rumah. Aku tengok Azman yang termenung. Kertas itu masih di tangan dia. Ini apa ni? Aku tanya perlahan. Dia pandang aku, wajahnya kelam dan serius. Ini amaran, Nurul. Mereka nak aku bayar, dan bukan dengan wang ringgit biasa. Aku terasa darah aku macam membeku. Apa maksud kau? Azman menghela nafas panjang. Aku takut apa yang mereka mahu lebih daripada itu. Dalam senyap malam yang dingin itu, aku tahu hidup aku tidak akan pernah sama lagi. Dan aku tertanya-tanya, apakah yang sebenarnya tersembunyi di sebalik topeng senyap Azman? Jazz di radio kecil masih berputar perlahan, mengisi ruang dengan melodi yang sayu dan penuh rahsia, seperti malam ini sendiri. Malam semakin larut di kampung Batu Pahat, dan aku masih duduk di ruang tamu rumah pusaka emak dengan lampu minyak yang menyala samar-samar, memberikan cahaya kuning lembut yang menari-nari di dinding. Baju kurung songkit aku yang berwarna biru laut berkilau perlahan bila terkena cahaya, menampakkan lekuk tubuh yang sudah tidak muda lagi tapi masih punya keanggunan tersendiri. Kasut tinggi berwarna nude yang biasanya aku pakai ke majlis rasmi sudah aku tanggalkan, menggantikan dengan selipar bulu empuk yang menghangatkan kaki. Azman duduk di sebelah aku, wajahnya kelihatan lebih letih daripada biasa. Jakit kulit hitam yang dia pakai terlihat lusuh di beberapa tempat, dan seluar slik hitamnya sedikit berkedut, tanda keletihan perjalanan yang panjang. Rambutnya kemas tapi sedikit berantakan, menambah aura misteri yang membuat aku terpaku. Nurul, suaranya serak, aku tak sangka masalah ni akan jadi sebesar ni. Aku tarik nafas perlahan, cuba menguatkan hati. Azman, kita dah terjebak dalam sesuatu yang kita tak pernah duga. Tapi kita kena hadap bersama. Dia mengangguk. Aku dah cuba elak dari kau dan Aisyah, tapi nampaknya ia semakin dekat. Aku senyum nipis, cuba untuk menceriakan suasana. Kalau nak lari, lari ke mana? Ini kampung kita. Kalau lari jauh sangat, nanti orang kata kita lari dari tanggungjawab. Azman ketawa kecil. Betul juga. Kau ni macam makcik jiran yang selalu bagi nasihat. Aku balas senyuman itu dengan pandangan tajam. Kalau nak nasihat, kau kena dengar betul-betul. Dia duduk lebih rapat. Tangan kami hampir menyentuh tapi aku cepat-cepat menarik tangan aku balik. Rasa malu tiba-tiba datang tanpa dijangka. Tapi, Nurul, dia berhenti sejenak. Aku takut kalau benda ni pecah, kau dan keluarga aku yang akan jadi mangsa. Aku pandang dia dengan mata penuh tekad. Kalau kita tak hadap, siapa lagi? Aku tak nak tengok kau tenggelam sorang-sorang. Dia menghela nafas panjang. Aku tahu. Sebab tu aku datang cari kau. Aku bangun, berjalan ke dapur kecil, ambil 2 gelas air dan serahkan satu pada Azman. Bau serai dan halia dari periuk di atas dapur masih memenuhi ruang, memberi sedikit kehangatan pada malam yang dingin. Kita kena buat perancangan, Azman. Bukan setakat lari dari masalah, tapi kita kena selesaikan, aku berbisik. Kalau tidak,
Masalah ni akan jadi seperti duri dalam daging. Dia mengangguk, menghirup air perlahan. Kau betul, Nurul. Tiba-tiba, aku terdengar bunyi motosikal lagi di luar. Kali ini lebih dekat, dan bunyinya kuat hingga menggema di sekeliling rumah. Aku dan Azman saling berpandangan, ketegangan kembali menyelinap masuk. Aku berjalan perlahan ke pintu, membuka sedikit dan intai. Seorang lelaki muda dengan topi keledar hitam sedang menunggu, memegang sebuah sampul surat coklat. Aku ambil sampul itu dari tangannya, dan lelaki itu berlalu pergi tanpa sepatah kata pun. Azman ambil sampul itu, dan aku perasan ada beberapa gambar di dalamnya, gambar rumah aku, keluarga aku, dan juga beberapa gambar aku bersama Azman di majlis kenduri baru-baru ini. Ini bukan main-main, Nurul, Azman berkata dengan suara yang bergetar. Mereka dah mula pantau kita. Aku menelan air liur. Rasa sejuk mula menyelinap ke seluruh badan. Macam mana nak hadap ni? Dia pandang aku dalam-dalam. Kita kena jadi bijak dan berhati-hati. Setiap langkah kita kena rancang. Aku angguk. Kita tak boleh biarkan mereka takutkan kita. Tiba-tiba radio kecil di sudut ruang tamu mula mengeluarkan bunyi statik. Kemudian lagu jazz perlahan-lahan mengalun semula. Seperti mesej rahsia yang hanya kami berdua faham. Malam itu, di bawah cahaya lampu minyak yang berkedip, aku tahu aku dan Azman baru sahaja melangkah ke dalam dunia yang penuh dengan bayang-bayang dan rahsia yang belum terungkap. Dan aku tertanya-tanya, sampai bila kami mampu bertahan sebelum bayang-bayang itu menelan kami sepenuhnya. Malam itu, aku duduk di beranda rumah Tok Wan di Kuala Pilah, sambil memejamkan mata menikmati angin malam yang sejuk menyapa kulit. Aku mengenakan baju kurung pahang berwarna hijau zamrud yang menonjolkan lekuk tubuhku yang masih anggun, dipadankan dengan tudung bawah satin yang lembut mengurai di bahu. Kasut balit hitam yang aku pakai sedikit lusuh, tapi masih nampak elegan di kaki. Azman berdiri di sebelahku, memandang jauh ke arah langit malam yang bertabur bintang. Jaket denim ringannya sudah lusuh di beberapa bahagian, tapi tetap menambah seri penampilannya. Seluar slik hitam yang dipakainya kemas, dan kasut-kasut sukan putih yang agak kotor menandakan perjalanan jauh yang baru dilalui. Kau tahu, Nurul, suaranya perlahan, kadang-kadang aku rasa macam nak lari dari semua ni. Aku tersenyum, kalau lari pun. Lari ke mana? Kampung ni dah jadi sebahagian dari jiwa kita. Dia ketawa kecil. Betul juga. Tapi aku takut masalah ni akan hancurkan semua yang kita ada. Aku memandang wajahnya yang sedikit gelisah. Kita kena kuat. Aku tak mahu kau rasa sorang-sorang. Dia pandang aku, mata hitamnya berkilau dalam redup cahaya. Terima kasih, Nurul. Kau macam cahaya dalam gelap aku. Aku tersipu, mengangkat sebelah tangan menyentuh rambut yang terurai sedikit di dahi. Bau jasmin dari bunga di pot berdekatan memenuhi udara, menambah suasana romantis yang tak aku duga dalam keadaan tegang macam ni. Tapi, aku berkata perlahan, kita tak boleh terus macam ni. Kita kena buat sesuatu. Dia mengangguk. Aku setuju. Tapi macam mana? Aku menghela nafas. Malam ni aku dah fikir. Kita kena cari orang yang boleh bantu kita. Orang luar yang tak tahu tentang keluarga kita. Azman terdiam seketika. Kemudian berkata, kau ada sesiapa dalam fikiran? Aku tersenyum sinis. Ada beberapa kenalan lama aku masa kerja di KL. Mungkin mereka boleh tolong. Dia tersentak. Betul ke kau nak bawa mereka masuk dalam masalah ni? Kita tak tahu siapa boleh dipercayai. Aku ketawa kecil. Kalau nak selamat, kena ada strategi. Lagipun, aku bukan budak kampung yang tak tahu apa-apa. Azman tersenyum. Aku suka sikap kau ni, Nurul. Macam heroin filem Melayu. Aku mengangkat kening. Kalau kau nak aku jadi heroin, kau kena jadi hero yang betul-betul kuat.
Dia pandang aku dalam-dalam. Aku akan cuba. Tiba-tiba, dari dalam rumah kedengaran bunyi pintu diketuk perlahan. Aku dan Azman berpandangan, rasa was-was mula menyelinap lagi. Aku bangun, berjalan ke pintu, buka perlahan. Seorang lelaki tua dengan jubah hitam dan kopiah putih berdiri di hadapan, wajahnya penuh rahsia dan pengalaman. Dia tersenyum kecil. Assalamualaikum, Nurul. Aku dengar kau perlukan bantuan. Aku terkejut, tapi cuba sembunyikan perasaan itu. Waalaikumsalam, Tok Haji. Silakan masuk. Dia melangkah masuk dengan tenang, meninggalkan bau minyak gaharu yang harum dan misteri. Azman berdiri di belakang aku, matanya penuh tanda tanya. Tok Haji duduk di kerusi kayu tua, pandang kami berdua. Masalah kau bukan kecil, tapi jangan risau. Ada jalan untuk keluar. Aku menarik nafas lega, tapi dalam hati aku tahu, jalan yang akan kami tempuh takkan mudah. Malam itu, di bawah sinaran bulan penuh, aku tahu perjuangan kami baru sahaja bermula. Dan aku bertanya pada diri sendiri, apakah pengorbanan yang perlu aku buat demi melindungi keluarga dan rahsia yang semakin membelit kami? Malam itu, aku berdiri di dapur rumah emak di Parit Raja, memakai baju kurung moden berwarna ungu gelap yang membalut tubuhku dengan anggun, manakala tudung syifan lembut berwarna senada melilit kemas di kepala. Kaki aku disarungkan kasut bertumit rendah berwarna coklat, yang walau tampak biasa, memberi sedikit sentuhan elegan pada penampilanku. Gelang emas nipis mengilau di pergelangan tangan, melengkapi penampilanku yang sederhana tapi menawan. Azman duduk di meja makan kayu, wajahnya penuh kerisauan dan penat. Jakit hitam yang dipakainya sudah lusuh di beberapa bahagian, dan seluar jeansnya kelihatan kotor seperti baru habis kerja berat. Matanya yang hitam tajam menatap aku penuh harapan dan ketakutan. Tok Haji duduk di kerusi lama, menatap kami dengan penuh kebijaksanaan. Bau minyak gaharu yang lembut menghangatkan suasana di ruang tamu yang sederhana itu. Kita perlu bertindak cepat. Tok Haji memulakan bicara dengan suara yang tenang tapi berwibawa. Orang-orang yang mengejar Azman bukan sahaja mahu hutang, tapi ada niat lain yang lebih gelap. Aku mengangguk, cuba mencerna setiap kata. Apa yang kita boleh buat, Tok Haji? Dia tersenyum sedikit. Pertama, kita harus sembunyikan diri buat sementara waktu. Aku ada kenalan di sebuah kampung terpencil di hulu Langat. Tempat itu selamat dan jauh dari hiruk pikuk bandar. Azman mengerutkan dahi. Tapi macam mana dengan kerja dan keluarga? Tok Haji menepuk bahu Azman. Ini soal nyawa. Kerja boleh dicari semula, tapi nyawa tidak. Aku melihat ke arah Azman, lalu berkata, kita kena percaya Tok Haji. Kalau ini jalan terbaik, kita kena buat. Azman mengangguk perlahan. Baiklah. Bila kita boleh bergerak? Tok Haji menjeling jam di pergelangan tangannya. Esok pagi. Aku akan uruskan segala kelengkapan. Aku menarik nafas dalam. Cuba tenangkan diri. Kalau macam itu, aku kena siapkan beberapa barang. Azman tersenyum. Aku akan bantu. Kami bertiga mula menyusun pelan apa yang perlu dibawa, siapa yang harus kami hubungi, dan bagaimana kami akan berkomunikasi tanpa dikesan. Sambil kami berbincang, aku perasan gelang emas aku berkilau di bawah cahaya lampu, mengingatkan aku pada janji dan tanggungjawab yang aku pegang erat. Tiba-tiba, telefon bimbit aku berbunyi. Aku capai dengan tangan yang sedikit bergetar. Suara di hujung talian membuat darah aku membeku. Nurul, mereka sudah tahu rancangan kita. Aku pandang Tok Haji dan Azman dengan mata penuh ketakutan. Tok Haji menghela nafas panjang. Mereka lebih dekat dari yang kita sangka. Azman bangun. Wajahnya berubah menjadi serius. Kita perlu bergerak lebih awal. Aku berdiri, menggenggam tangan Azman erat. Kita akan hadap bersama. Malam itu,
Di bawah cahaya lampu yang temaram, aku tahu perjalanan kami akan penuh bahaya dan pengorbanan. Dan aku tertanya-tanya, adakah aku cukup kuat untuk menghadapi apa yang menanti di hadapan? Malam itu, aku duduk di ruang tamu rumah arwah nenek di Kota Baru, mengenakan baju kebaya moden berwarna merah jambu lembut yang membalut tubuhku dengan anggun, dipadankan dengan kain songkit tenun tangan yang berkilau halus di cahaya lampu. Tudung satin berwarna putih aku lilit kemas di kepala, menambahkan seri wajah yang sedikit kelitihan tapi tetap menawan. Kasut tumit rendah berwarna emas merah menyempurnakan penampilanku malam itu. Azman berdiri di sebelah aku, wajahnya tegang dan penuh rasa tanggungjawab. Jakit hitam yang dipakainya sudah lusuh, manakala seluar jeans gelapnya sedikit berkedut. Matanya yang tajam memandang keluar tingkap, mencari ketenangan di tengah kekusutan yang melanda. Telefon bimbit kami berdua bergetar serentak. Aku capai dulu, panggilan daripada nombor yang tidak dikenali. Hati berdebar, aku jawab perlahan, "Halo?" Suara berat dan dingin di hujung talian berkata, "Nurul, kau fikir kau boleh lari dari kami?" Aku menelan air liur, cuba bertenang. "Siapa ni? Apa yang kau nak?" Suara itu ketawa sinis. "Kami tahu semua tentang kau dan Azman. Jangan cuba buat langkah bodoh." Azman melangkah ke hadapan, mengambil telefon dari tangan aku. "Ini siapa? Apa kau nak?" Suara itu tidak menjawab, sebaliknya talian terputus. Aku dan Azman saling berpandangan, ketegangan memenuhi ruang kecil itu. "Tolong jangan panik," aku cuba tenangkan diri dan Azman, walaupun hati aku sendiri berdebar kencang. Azman mengangguk, "Kita kena lebih berhati-hati sekarang." Aku bangun, berjalan ke dapur, membuka peti sejuk dan mengeluarkan botol air mineral. Semasa aku berjalan kembali, aku terhenti sejenak, memerhatikan gelang emas yang melilit pergelangan tangan aku, seolah-olah ia menjadi perisai kecil dalam kegelapan malam. "Kita perlu buat sesuatu," aku berkata tegas. "Tak boleh biarkan mereka terus ganggu kita." Azman mengangguk. "Esok kita akan jumpa Tok Haji untuk rancang langkah seterusnya." Aku tersenyum kecil. Aku harap dia ada jawapan. Ketika kami duduk semula, aku terdengar bunyi ketukan perlahan di pintu. Kami berdua saling berpandangan, rasa cemas kembali menyelubungi. Aku berjalan perlahan ke pintu, membuka sedikit dan melihat seorang wanita muda memakai baju kurung warna pastel. Wajahnya penuh ketakutan. "Nurul, saya datang nak bagi amaran," katanya berbisik. "Mereka bukan main-main." Aku menarik nafas panjang. "Terima kasih sebab datang. Sila masuk." Wanita itu melangkah masuk, meninggalkan aroma bunga melati yang lembut di udara. Aku tahu malam ini bukan sekadar malam biasa. Ia adalah permulaan kepada satu babak baru dalam hidup kami, penuh dengan misteri, ketakutan, dan harapan yang sukar digambarkan. Dan aku tertanya-tanya, siapakah sebenarnya musuh yang kami hadapi, dan sejauh mana aku sanggup bertahan? Malam itu, aku duduk di ruang tamu rumah Tok Nenek di Kuala Terengganu, mengenakan baju kurung moden berwarna kelabu lembut yang membalut tubuhku dengan sopan, dipadankan dengan tudung bawal satin berwarna putih mutiara. Kasut tumit rendah berwarna hitam yang sudah lusuh aku sarungkan, dan gelang tangan perak yang berkilau di bahu tangan kiri aku menambahkan sentuhan elegan pada penampilan. Azman berdiri di dekat tingkap, matanya menatap jauh keluar, seperti mencari jawapan di langit malam yang gelap. Jakit kulit hitam yang dipakainya sudah lusuh di beberapa tempat, manakala seluar jeans gelapnya sedikit berkedut. Wajahnya yang tegang memancarkan beban yang aku tahu terlalu berat untuk ditanggungnya seorang diri. Aku menarik nafas dalam, cuba tenangkan diri yang bergegar. "Azman, kita tak boleh terus hidup dalam ketakutan. Kita kena buat sesuatu sebelum semuanya terlambat." Dia memalingkan wajah, menatap aku dengan mata yang penuh harapan dan keletihan. "Aku tahu, Nurul.
Tapi aku takut kalau apa yang kita buat nanti hanya akan buat semuanya jadi lebih buruk. Aku mengangguk, tapi kalau kita tak buat apa-apa, kita cuma tunggu masa untuk dihancurkan. Suasana sunyi di ruang tamu itu hanya diisi dengan bunyi perlahan muzik jazz yang dipasang di radio kecil di sudut. Melodi saxofon yang sayu seolah-olah mengerti segala keresahan yang kami alami. Tiba-tiba pintu depan diketuk perlahan. Aku dan Azman saling berpandangan, jantung berdegup kencang. Aku bangun dan membuka pintu perlahan. Seorang lelaki berwajah serius berdiri di hadapan, memakai baju Melayu hitam dan kopiah putih. Dia memandang kami dengan penuh pengertian. "Assalamualaikum. Aku datang seperti yang dijanjikan," katanya dengan suara tenang. Azman dan aku saling berpandangan, kemudian mengangguk. "Waalaikumsalam. Silakan masuk." Lelaki itu melangkah masuk, meninggalkan bau minyak kayu gaharu yang harum dan menenangkan. Dia duduk di kerusi, membuka beg kecil dan mengeluarkan beberapa dokumen serta telefon bimbit. Ini adalah rancangan keselamatan yang harus kita ikuti. Kita perlu bergerak dengan cepat dan berhati-hati. Aku mendengar dengan penuh perhatian, merasakan ketegangan yang semakin memuncak dalam diri. Yang paling penting, lelaki itu menambah, "Jangan sekali-kali percayakan sesiapa kecuali kami." Aku menelan air liur. "Siapa mereka?" Dia pandang kami serius. Mereka adalah bayang-bayang yang bergerak dalam gelap, yang sanggup melakukan apa saja untuk mendapatkan apa yang mereka mahu. Azman mengangkat kening. "Macam mana kita nak kalahkan mereka?" Lelaki itu tersenyum sinis, dengan menjadi bayang-bayang juga. Aku tersentak. "Maksud awak?" Dia mengeluarkan beberapa alat komunikasi canggih dan peralatan keselamatan lain. "Kita akan gunakan teknologi dan strategi untuk melindungi diri dan keluarga kita." Aku dan Azman saling berpandangan, merasakan beban yang lebih berat kini di bahu kami. Malam itu, di bawah sinaran bulan penuh, aku tahu perjalanan kami bukan sahaja tentang bertahan, tapi juga tentang menjadi lebih kuat dari ketakutan yang menghambat. Dan aku tertanya-tanya, adakah aku benar-benar bersedia untuk berhadapan dengan bayang-bayang itu? Malam itu, aku berdiri di tengah-tengah dapur rumah lama di Muar, mengenakan baju kurung moden berwarna merah jambu lembut yang menampakkan sedikit lekuk tubuhku dengan sopan. Tudung syifan berwarna krem aku lilit kemas di kepala, manakala gelang tangan emas nipis berkilau di pergelangan tangan kiri. Kasut tumit rendah berwarna coklat sudah aku tanggalkan, menggantikan dengan selipar kain yang lembut dan selesa. Azman duduk di meja makan kayu tua, wajahnya penuh ketegangan dan keletihan. Jaket kulit hitam yang dipakainya sudah lusuh di beberapa tempat. Seluar jeans gelapnya berkedut tanda perjalanan panjang dan tekanan hidup yang membebankan. Matanya yang hitam tajam menatap aku dengan penuh kerisauan. "Nurul," suaranya perlahan. "Aku rasa kita dah sampai ke titik yang paling kritikal." Aku mengangguk, menahan perasaan yang bercampur bau dalam dada. Kita dah cuba elak dan sembunyi selama ni, tapi nampaknya masalah ni semakin dekat. Dia menghela nafas panjang. "Aku takut kalau kita terus macam ni, semua yang kita sayang akan musnah." Aku cuba tersenyum, walaupun hatiku juga penuh dengan ketakutan. "Kita kena kuat, Azman. Aku tak nak kau rasa kau sorang-sorang dalam ni." Tiba-tiba, bunyi loceng pintu berdentang nyaring. Aku dan Azman saling berpandangan, rasa cemas menyelinap kembali. Aku bangun perlahan, berjalan ke pintu dan membuka sedikit. Seorang wanita muda berpakaian baju kurung biru muda berdiri di luar. Wajahnya serius dan ada kesungguhan yang aku jarang lihat. "Nurul, aku datang bawa berita penting," katanya dengan suara rendah. Aku mengangguk, "Silakan masuk." Wanita itu melangkah masuk, meninggalkan bau bunga melu yang lembut di udara. Dia duduk di sebelah aku, mengeluarkan beberapa kertas yang penuh dengan nota dan gambar. "Kami dah dapat maklumat bahawa mereka dah mula gerak ke arah rumah ni,"
katanya, menatap aku dan Azman dengan tajam. Azman mengerutkan dahi. Macam mana kita nak hadap ni? Wanita itu menarik nafas dalam. Kita kena buat persiapan rapi. Bukan sahaja fizikal, tapi juga mental. Aku pandang dia. Fikiran berputar laju. Kita tak boleh biarkan mereka menang. Dia tersenyum kecil. Kita akan lawan, Nurul. Tapi kena ingat, setiap langkah kena berhati-hati. Azman mengangguk. Kita akan buat apa saja untuk lindungi keluarga kita. Aku genggam tangan Azman erat. Kita takkan berundur. Malam itu, di tengah sunyi dan bayang-bayang yang semakin menghimpit, aku tahu kami sedang berdiri di ambang pertempuran yang akan menentukan segalanya. Dan aku tertanya-tanya, adakah kami cukup kuat untuk menghadapi gelombang gelap yang bakal melanda? Malam itu, aku berdiri di tengah dapur rumah lama di Kuala Kangsar, memakai baju kurung moden berwarna merun yang membalut tubuhku dengan anggun, tudung satin hitam yang terurai lembut di bahu, dan gelang emas nipis yang berkilau di pergelangan tangan. Kasut tumit rendah hitam terletak di tepi pintu, digantikan dengan selipar kain yang lembut. Cahaya lampu kuning lembut menari-nari di dinding, mencipta bayang-bayang yang seolah-olah menyembunyikan rahsia gelap malam itu. Azman duduk di meja makan kayu tua, wajahnya penuh ketegangan dan keletihan. Jakit kulit hitam lusuh masih melekat di badannya, manakala seluar jeans gelapnya berkedut. Matanya menatap aku dengan penuh harapan dan ketakutan. Nurul, suaranya perlahan. Apa yang aku nak beritahu ni boleh ubah segalanya. Aku menahan nafas, jantung berdegup kencang. Apa dia, Azman? Dia berdiri, melangkah ke arah aku dan menundukkan kepala. Ada sesuatu yang aku sembunyikan dari kau dan keluarga selama ni. Aku terpaku, rasa takut bercampur dengan ingin tahu. Apa? Dia angkat kepala. Mata berkilat. Aku terlibat dengan kumpulan yang bukan biasa-biasa. Hutang yang aku tanggung bukan sekadar wang, tapi ada janji yang aku dah buat. Aku bergiling. Janji apa? Azman menarik nafas panjang. Janji yang boleh hancurkan kita semua kalau aku langgar. Aku rasa dunia sekeliling aku berputar laju. Kenapa kau tak beritahu aku sebelum ni? Dia pandang aku dengan penuh penyesalan. Aku takut. Takut kau dan keluarga aku akan jadi mangsa. Aku cuba menenangkan diri. Sekarang kita kena hadap bersama. Tak boleh sorok lagi. Tiba-tiba, pintu dapur terbuka perlahan dan seorang lelaki bertopeng hitam muncul di ambang pintu. Suasana jadi tegang. Lampu yang berkedip menambah drama malam itu. Azman melangkah ke depan, bersedia untuk apa saja yang bakal berlaku. Aku berdiri teguh, walaupun hati berdebar kencang, merasakan setiap detik seperti saat penentu hidup dan mati. Lelaki bertopeng itu mengangkat tangan, menunjukkan sebuah surat. Ini amaran terakhir. Bayar atau hadapi akibat. Azman ambil surat itu, wajahnya berubah tegang. Aku pandang Azman, kita tak akan tunduk. Lelaki itu berlalu pergi, meninggalkan kami dalam keheningan yang mencekam. Malam itu, aku tahu kehidupan aku dan keluarga takkan pernah sama lagi. Satu perjalanan penuh dengan rahsia, bahaya, dan pengorbanan baru sahaja bermula. Dan aku tertanya-tanya, apakah nasib yang menanti kami di hadapan? Cerita ini belum berakhir. Apa yang akan terjadi seterusnya? Adakah kami mampu melangkah keluar dari bayang-bayang gelap ini? Semuanya akan terjawab di episod berikutnya.